ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala berada dalam satu raudah taman syurganya Allah untuk berbincang ataupun bermudzakarah sesuatu yang menyebabkan kita memahami kalam Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita memahami kalam Allah, barulah kita mula untuk merasai akan setiap nasihat, teguran, larangan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berada di fasa untuk mula beramal dengan apa yang kita faham dan kita rasa kepentingannya. Selepas itu dalam proses untuk kita merasai manisnya Al-Quran sehingga kita sentiasa melaziminya, sentiasa tamak untuk membacanya dan merasa rugi bila mana terlepas daripadanya pada hari-harian kita, dan kita sampai kepada satu fasa lagi untuk diberikan faqih dan ataupun diberikan tafaqquh, diberikan kefahaman tentang Al-Quran dan dibukakan pada kita rahsia-rahsianya, hikmah-hikmahnya, nur atas nurnya dan segala macam kebaikan daripada Al-Quranul Karim. Dan kita berharap daripada proses-proses yang kita menuju ke arah itu adalah dibantu Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya kita berharap moga-moga sentiasa diberikan futuhat, pembukaan demi pembukaan atas setiap rahsia pada bahasanya, pada kalimahnya, pada hurufnya, susunannya, maknanya dan segala apa yang diharapkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada umatnya untuk Al-Quranul Karim. Amin Allahumma amin. Kita sambung pada tafsiran surah At-Tin pada ayat yang keempat. Pada ayat yang keempat. Yani laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita dah berbicara berkenaan dengan surah At-Tin yang sebahagian daripada kita yang masuk pada pengajian yang lepas, kita dah bicara bahawasanya surah At-Tin adalah surah yang berbicara pada zahirnya berkenaan dengan buah tin, buah zaitun, kemudian Bukit Tursina dan juga kota Mekah yang aman. Namun kita juga kupaskan berkenaan dengan makna di sebalik surah ataupun makna di sebalik ayat yang disebut Allah Subhanahu wa taala, iaitu watin wa zaitun, buah tin dan juga buah zaitun. Yang dimaksudkan adalah tempat yang banyak buah tin dan juga tempat yang banyak buah zaitun, yakni di Palestin, iaitu mengisyaratkan kepada para anbiya yang berada ramai di Palestin dan bapa kepada segala para anbiya, yakni Nabi Ibrahim AS adalah di Palestin. Kemudian wa Tur Sinin, Bukit Tursina, yang kita tahu bahawasanya Bukit Tursina itu isyarat jelas kepada Nabi Musa AS yang berbicara sama Allah Subhanahu wa taala di Bukit Saina, di Bukit Tursina. Kemudian wa hadzal baladil amin, dan inilah negeri yang aman, yakni kota Mekah. Dan kita semua jelas bahawasanya di Mekah adalah adanya datuk Nabi kita Nabi Ismail alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan Bukit Tursina,
Allah bersumpah dengan negara Makkah yang aman. Tidaklah Allah Ta'ala sumpah akan sesuatu perkara ini kecuali Allah Ta'ala nak kita faham tentang jawapan daripada sumpahan itu. Kita dah sentuh yang lepas, setiap sumpah itu pasti ada jawabnya. Sumpah dalam bahasa Arab ni Al-Qasam. Qaf, Sin, Mim. Al-Qasam itu maknanya sumpah. Dan setiap sumpah mesti ada jawabul qasam. Mesti ada jawab kepada sumpah. Kenapa sumpah? Sebab inilah. Begitu. Kenapa sumpah yang ni? Sebab nak yang ni lah. Kenapa sumpah yang ni? Sebab yang fokus dekat sini ni. Jadi, sumpahnya ini. Jawabannya ini. Maka apa jawapan ataupun apakah sepatutnya yang nak dituju oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sumpah-sumpahan itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, ciptakan al-insan, manusia itu, fi ahsani, pada sebaik-baik taqwim, kejadian. Al-insan, bila mana Allah Ta'ala bersumpah, sebenarnya yang nak dituju adalah tentang insan, manusia. Disebabkan ayat yang keempat inilah, maka sebahagian ulama mufassirin menterjemahkan yang tadi tu ayat buah tin, buah zaitun, bukit Sina, negara Mekah. Yang Allah Ta'ala tuju adalah manusia-manusia, insan-insan yang agung, insan-insan yang istimewa di situ, insan-insan yang hebat-hebat, yang tinggi maqam, yang salihin, yang sangat ubudiyah tinggi pada Allah. Insan-insan yang boleh menjadi contoh itu yang ada di tempat-tempat tadi tu, iaitu di Palestin, contohnya Nabi Ibrahim dan juga para anbiya semuanya. Siapa lagi? Nabi Isa juga yang akan turun nanti di Palestin juga. Kemudian ada yang mengatakan tempat banyak buah tin, buah zaitun adalah di Bukit Judi, iaitu tempat Nabi Nuh bina bahtera. Jadi Nabi Nuh yang dia maksudkan juga. Maka selain itu, Bukit Tur Sina, Nabi Musa juga. Selain daripada Nabi Musa, ada Nabi Harun yang menjadi kawan ataupun yang menjadi sahabat Nabi Musa, walaupun adik-beradik, maksudnya sahabat dalam dakwah. Dan juga kota Mekah, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ibrahim juga di Mekah, bina Kaabah. Dan kemudian ada Nabi kita Muhammad istimewanya. Maka insan-insan yang ada di tempat-tempat yang Allah Ta'ala sumpah tadi itu, itulah yang isyarat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar laqad khalaqnal insan, kami menciptakan manusia itu pada sebaik-baik kejadian, andainya manusia ini mengikuti, meneladani, ikut jejak langkah kepada insan-insan hebat, insan-insan istimewa yang tinggi maqam di sisi Allah Ta'ala yang berada di tempat-tempat tadi tu. Itu maksudnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hidung. Kenapa sebahagian ulama mufassirin menafsirkan begitu? Sebab ayat yang kelima, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya asfala safilin, serendah-rendah orang-orang yang rendah. Ini adalah secara tafsiran luaran, secara kesimpulan gitu. Jadi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian sebagai kejadian manusia. Bukan sekadar kejadian zahir, tapi kejadian batin. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan kita memahami, aku ciptakan manusia ini sebagus-bagus kejadian. Yang ini rupanya bagus, ketinggiannya bagus. Itu ada betul juga. Tapi apakah semata-mata itu Allah Ta'ala sebutkan nak kita faham betapa kejadian zahir manusia luaran ini sesuatu yang perlu diperhatikan? Ya, tak pastinya. Mestilah ada makna lain yang Allah Ta'ala nak kita faham di sebalik al-insan tu. Maka kita masuk malam ni satu persatu kalimah-kalimah. Satu persatu. Kita nak pergi satu-satu kalimah.
Dan insyaAllah kita akan khatamkan surah ini malam ni insyaAllah. Laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Kalimah lam itu adalah lam taukid. Tawaw kaf yadal. Taukid. Kalimah taukid memberi makna kalimah memastikan. Wakkada yuwakkidu taukidan. Yang memastikan. Sesuatu itu memang dah pasti, tetapi bila mana ia nak ditunjukkan betapa pastinya benda itu, maka dia letakkan huruf-huruf taukid, iaitu huruf-huruf kepastian ataupun huruf-huruf yang memastikan. Nah, sekarang surah At-Tin ayat 4. Surah At-Tin ayat 4. Ifa yang baru masuk. At-Tin ayat 4. Jadi, la ilaha illallah, kalimah lam adalah kalimah yang menunjukkan betapa apa yang nak dibicarakan selepas itu adalah sesuatu yang sangat-sangat pasti. Sesuatu yang perlu diperhatikan lebih. Gitu. Kemudian antara sebut apa? Qad. Qad itu adalah kalimah sesungguhnya. Kalimah pasti lagi. Seakan-akan memang perkara itu, yakni perkara penciptaan manusia sebagai penciptaan yang terbaik, adalah satu hal yang sangat nak di-mention oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa manusia itu adalah perlu diberi perhatian kepada kenapa dia diciptakan, bagaimana dia diciptakan, kemudian atas unsur apa dia diciptakan, dan apakah matlamat penciptaan dia itu, dan begitulah seterusnya. Jadi laqad khalaqnal insana. Jadi kalimah laqad ada kalimah untuk taukid, kalimah kepastian. Astaghfirullah. Khalaqna, kami telah ciptakan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggunakan kalimah khalaqna. Na itu kan kami, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami telah menciptakan. Ulama mufassirin menceritakan ataupun mengkhabarkan bahawasanya punyalah mulianya manusia itu sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menisbahkan penciptaan itu kepada Allah, yakni kami. Kami telah menciptakan. Kami telah menciptakan. Betapa Allah Ta'ala nak kita memandang mulia kepada al-insan ahsani taqwim tadi tu. Sebab bagus. Ahsan taqwim tu, sebaik-baik penciptaan itu adalah sesuatu yang bagus. Sesuatu yang perlu sesuatu yang baik. Sesuatu yang sepatutnya menjadikan al-insan itu maqam yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebab dalam ayat yang lain, bila ada ayat yang menunjukkan kekurangan pada al-insan, Allah Ta'ala tak sebut kami ciptakan. Contoh, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan telah diciptakan al-insan, manusia itu, dha'ifa, dalam keadaan yang sangat lemah. Kenapa bila Allah Ta'ala sebut kalimah dha'if, kalimah lemah, yang kalimah lemah itu adalah sifat kepada manusia itu tadi, Allah Ta'ala tak kata laqad khalaqnal insana dha'ifa. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu sebagai sifat yang lemah. Kenapa Allah Ta'ala tak nisbahkan dia pula pada lemahnya manusia yang telah diciptakan itu? Kenapa yang Allah Ta'ala sebut khalaqna? Sebab bila mana yang bagus-bagus itu ahsani taqwim, kan bagus, maka nisbah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dhaif, lemah itu tidak dinisbahkan kepada Allah yang menciptakan. Walau hakikatnya memang Allah yang ciptakan manusia yang lemah tu. Manusia punya kelemahan, manusia yang lemah itu, manusia yang terbatas kekuatan itu, memang Allah telah ciptakan. Tetapi nak memuliakan kepada ahsani taqwim ini. Dalam ayat yang lain juga Allah telah sebut wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa pun bukan sifat yang bagus pada manusia. Nabi sebut dalam hadis, al-ujlah minasyaitan,
tergesa-gesa adalah sifat syaitan. Jadi tergesa-gesa, terburu-buru, sifat lemah, dhaif, itu bukan satu sifat yang bagus yang perlu dinisbahkan kepada manusia. Makanya Allah Ta'ala bila mana menyebutkan tentang itu, Allah Ta'ala tak sebutkan kami ciptakan, aku ciptakan. Tapi pada sini, laqad khalaqna, sungguh telah kami ciptakan. Insan itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Tapi al-insan, kita nak bicara pasal insan pula. Al-insan, manusia itu, yang manusia yang manakah yang ada sifat yang dipuji Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia menjadi sebaik-baik takwim, sebaik-baik kejadian? Apakah semata-mata zahirnya bagus? Pastilah tak. Adakah semata-mata sebab dia cantik, dia handsome, dia alim, dia kaya, dia masyhur, kemudian dia lah ahsan taqwim, dia tak ada cacat langsung, dia tak ada lumpuh, dia tak ada kudung, dia tak ada cuma sempurna, adakah dia ahsan taqwim? Tak begitu semata-mata. Tak begitu semata-mata. Jadi orang yang buta tu tak ahsan taqwim lah. Orang yang lahir-lahir tak ada kaki, tak ada tangan tu bukan ahsan taqwim lah. Adakah orang yang memang rupanya memang buruk, adakah dia bukan ahsan taqwim? Tak. Kita perlu faham lebih dalam lagi. Siapakah al-insan yang dimaksudkan? Maka tuan-tuan dan rahmat Allah, al-insan itu, manusia itu, dalam diri kita sebenarnya ada 5 unsur. Diri kita ni, setiap manusia ni ada 5 unsur. Ini ulama ataupun tasawuf dah bicarakan. Dalam akidah pun kita belajar juga tentang ini. Dalam ilmu kerohanian pun kita belajar tentang ini semuanya. Kita dalam tafsir kita masuk semua. Manusia itu yang pertama adalah jasadnya. Jasad. Ni jasad kita ni yang kita sentuh sekarang ni. Itu satu. Kemudian manusia itu terdiri yang pertama dengan jasad, unsur. Yang kedua adalah roh. Dalaman kita tu. Kita punya roh. Jasad tanpa roh kan mayat. Roh tanpa jasad, tak mungkin. Tak mungkinlah kita kat dunia ni, nanti kita kat sana pula. Jadi pertama jasad. Yang kedua adalah roh. Yang ketiga adalah akal. Yang keempat adalah hati. Kita punya hati. Roh lain, hati lain. Yang kelima adalah nafsu. Kelima-lima unsur ini kita tolak yang jasad ni lah. Tolak jasad lah tepi. Yang dalaman ni 4. Roh, hati, akal, nafsu. Ini keempat-empat ini ada di jasad kita ni. Dan semua ini Allah Ta'ala ciptakan sebaik-baiknya. Ahsani taqwim pada 5 ni. Kita adalah sebaik-baik penciptaan jasad. Roh kita adalah sebaik-baik penciptaan roh. Cuba tengok dalam Al-Quranul Karim. Allah sebut apa dalam Al-Quran? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Setelah aku ciptakan Adam tu, aku tiupkan rohku. Wa nafakhtu, aku tiupkan, fihi, pada Adam, ruhi, rohku. Subhanallah. Allah menisbahkan rohnya yang Allah Ta'ala ciptakan untuk penciptaan Adam, yakni penciptaan manusia. Allah menisbahkan diri dia. Kan mulia. Mulia tu. Sebaik-baik penciptaan Allah Ta'ala sebut pada roh. Dari jasad kita dah sebagus dah. Kita dah sebaik-baik dah. Cuba bandingkan penciptaan jasad kita dengan binatang. Kita tak merendahkan penciptaan binatang, tidak. Ini hanya untuk tamfilan saja, perumpamaan dan juga perbandingan yang menghasilkan pembelajaran saja. Jasad kita sebagus-bagus penciptaan jasad. Masya Allah. Kita punya mata kat sini, kita punya hidung sini, kita punya tangan kat sini, kita boleh berdiri. Walaupun ada yang mengatakan manusia ini cipta daripada beruk lah apa semuanya. Ini semua kalam-kalam yang ditolak, mardud.
Jadi penciptaan jasad kita penciptaan yang terbaik. Penciptaan roh kita adalah penciptaan roh yang terbaik. Sehingga Allah nisbahkan dirinya terhadap roh yang ditiup pada Adam, yakni pada bapa kita. Kemudian yang ketiga, akal. Kita punya akal, sebaik-baik penciptaan akal atas muka bumi. Mana ada haiwan, kita pun haiwan kan, kita ni kan barang hidup, jadi pun haiwan kita panggil. Tak ada yang otaknya, akalnya macam manusia, tak ada. Hatta kufar, hatta orang-orang kafir, saintis ke apa semua yang buat kajian adalah sebaik-baik kejadian. Yang ada yang serupa itu cerita lain. Pokoknya serupa saja, bukannya betul-betul sebiji. Tapi kita punya akal sebaik-baik penciptaan. Ahsani taqwim. Yang keempat adalah hati. Ini subhanallah. Hati kita adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tempat sebaik-baik diletakkan segala macam rahsia-rahsia di sisi Allah Taala, sebaik-baik roh atau sebaik-baik hati punya penciptaan. Dan juga kita punya nafsu, sebaik-baik penciptaan nafsu. Bila mana kita tak turuti dia, setinggi-tinggi maqam kita naik. Bila kita mengikuti hawa nafsu, serendah-rendahnya dia akan turunkan. Ayat yang ke-6 nanti tu. Ayat yang ke-5 nanti tu. Tengok. Jadi, pada kelima-lima ini, pada jasad, pada roh, akal, hati, nafsu, semuanya ahsani taqwim. Bukan zahir semata-mata, tapi kesemuanya unsur manusia itu adalah sebaik-baik yang Allah Ta'ala ciptakan. Namun, dia tidaklah sehabis sampai situ. Thumma, kemudian, radadnahu, kami, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikannya asfala safilin, kepada serendah-rendahnya. Manusia yang boleh jadi semulia-mulianya, ada juga sebahagian golongan yang menjadi serendah-rendahnya. Namun di sini ada beberapa tafsiran. Yang pertama, maknanya kami kembalikannya kepada rendah, itu maknanya kembali kepada tua. Begitu. Tua. Orang yang dulu kan muda-muda kan kuat. Ahsani takwim kan kuat tu juga. Takwim itu asal perkataan qama. Qama jadilah sekian-sekian punya grammar bahasa Arab, jadi qawam. Jadi maksudnya qawam itu berdiri tegak, kuat. Kemudian nanti dah sampai waktu tua, kami kembalikannya kepada rendah punya peringkat manusia. Peringkat manusia yang rendah apa? Baby kan? Kita kan daripada baby, lahir baby. Kemudian kita meningkat sampai kita kuat. Kemudian nanti kita tua. Kemudian kita kembali kepada kelemahan seperti lemahnya baby tu. Seperti lemahnya bayi tu. Perlu dibantu, perlu perlu dijaga, dan susah nak buat semua sendiri. Maksudnya kita akan kembali kepada fasa itu. Itu maksudnya. Di sini naik, kemudian asfala safilin, turun balik. Itu maksud dia. Itu maksud yang sebahagian ulama mufassirin menterjemahkan maksud itu. Sebahagian ulama mufassirin tak menterjemahkan ke situ, tapi mereka menterjemahkan kepada kami menurunkan manusia itu tadi kepada sehina-hinanya. Bila mana taat dia pada Allah Ta'ala, maka dia akan naik kepada maqam yang tertinggi, lebih daripada para malaikat. Sebab malaikat tak ada nafsu, bukan makhluk mukallaf. Tapi bila mana dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan turun serendah-rendah sehingga jatuh daripada darajat, lebih daripada darajat binatang. Wala'iyadzu billahi min dzalik. Ini termaktub dalam Al-Quran pada banyak tempat. Allah Ta'ala berfirman apa dalam ayat yang lain? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata tapi tak melihat. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada telinga tapi tak mendengar. Walahum qulub
ada hati tapi la yafqahuna biha, tak mahu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika, mereka yang macam ni kal an'am, seperti binatang ternakan, balhum adall, bahkan lebih teruk, lebih sesat daripada binatang ternakan. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu part of yang kita kata manusia itu kalau dah tak taat lagi perintah Allah Ta'ala, akan jatuh kepada serendah-rendah lebih daripada binatang Allah yang ceritakan. Kemudian di sini Allah Ta'ala mengatakan, tak semua orang yang Allah Ta'ala kembalikan dia kepada serendah-rendah, sehina-hinanya. Siapa yang tak hina, siapa yang tak rendah, ataupun siapa yang tak dihina Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mereka yang beramal saleh, falahum, maka bagi mereka, ajrun, pahala ataupun ganjaran, ghairu mamnun, tidak terputus. Sini ada dua maksud. Cuba tuan-puan perhatian betul-betul. Tadi saya ada beritahu asfala safilin, kan ada dua maksud. Satu, asfala safilin, orang-orang yang dulunya muda kemudian jadi tua, kan? Itu maksud pertama. Yang kedua, maksud asfala safilin ialah orang-orang yang hina sebab melanggar perintah Allah, maka sehina-hinanya Allah Ta'ala turunkan dia. Ini dua maksud yang saya sebut tadi tu. Okey. Kalau kita kembali kepada maksud yang pertama, yakni orang-orang tua punya maksud, makanya orang-orang yang dah tua, yang tak lagi larat untuk beribadat, mereka itu walaupun dah tua, tapi falahum ajrun ghairu mamnun, mereka tetap akan dapat ganjaran pahala yang tak putus-putus walau mereka dah tak beramal macam waktu muda mereka beramal. Itu maksud dia. Siapa-siapa di antara tuan-puan yang dahulunya ketika usia muda bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh ibadat, tak tinggal solat, tak tinggal puasa, zikir banyak, ke masjid banyak, hari ke majlis ilmu banyak, masa kuat tu, bukan masa muda, tak masa muda, masa kekuatan tu ada. Bila kekuatan kita ada dan kita gunakan pada tempat ataupun ibadat yang sangat bagus, sangat istiqamah padanya, ketika kita dah sampai kepada asfala safilin, kepada satu level yang kita dah tak mampu nak buat macam kita kuat dulu, maka Allah bagi khabar gembira di sini, falahum ajrun ghairu mamnun, mereka tetap mendapat pahala tanpa putus walau ibadatnya putus. Ayat ini dikuatkan lagi dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Kita sebahagian daripada tuan-puan dah belajar dengan kita, ialah kita sesama kita ni belajar sebelum ni dalam hadis yang lepas bahawasanya orang-orang yang ketika usia muda beramal namun menghalangnya akan usia tuanya, yakni kelemahan usia tua tu, sehingga dia tak mampu lagi beramal. Orang macam ini mendapat pahala seumpama dia beramal ketika usia sihat dia, ketika usia muda dia, walaupun ketika usia tua ni dia tak lagi beramal seperti itu. Tapi dia berharap, kalaulah aku ni masih kuat macam dulu, nescaya aku pasti beramal macam dulu. Orang yang macam ni pahala dia berjalan, tak berhenti-berhenti. Walaupun dia dah tak larat macam dulu. Dulu semayang diri, sekarang semayang duduk. Kata dia, kalaulah aku ni larat lagi lutut aku ni, aku mesti semayang berdiri macam dulu. Maka dia ni, walau semayang duduk, pahalanya pahala berdiri. Dengan syarat, dia dulu macam tu hebatnya. Ibadatnya dulu memang dahsyat. Kalau ibadat dia usia muda dia tu, ibadat dia ketika dia kuat tu dia sambil lewa juga, tak ada dapat ganjaran macam ni. Itu orang-orang yang dah leka, orang-orang yang dah malas tak dapat macam ni. Sebab itulah nak kata Nabi, nikmat sihat itu digunakan dengan sebaiknya. Untuk inilah tujuannya. Tuan-puan ingat pencen tu pencen kerja saja ke?
Pencen kerja, dah umur 55, dapat QSP, kemudian dapat duit pencen lah, dapat duit itu, duit ini. Pahala pun ada pahala pencen tau. Ini buktinya. Bukannya mana-mana hadis, bukan mana-mana ayat Quran tafsirnya begitu. Jadi, bila mana kita faham hadis Nabi tu, sihat yang kita miliki sekarang, kita akan perlu untuk ibadat. Supaya apa? Waktu kita dah tak mampu nak ibadat, pahala masuk. Pencen lah. Pahala pencen. Duit pencen masuk. Tak payah kerja dah. Sebab dulu masa muda-muda, bangun pukul 6 pagi, 5 pagi, lepas tu balik petang, bangun pagi, balik petang. Kita dah bersusah payah ketika kita muda, umur 30, 40. Sekarang umur 60 dah. Bagi orang kata, orang-orang yang kerja kerajaan lah, orang yang ada simpanan lah. Waktu sekarang 60 dah waktu untuk saya dah rehat dah lah. Tapi duit ada tak duit? Ada. Demikian. Kita dah umur dah 60, 70. Yang badat kita ni macam umur 40, 30 ke? Sekarang umur saya 30 lebih. Tuan-puan umur double daripada saya 60, 50. Adakah kita punya kekuatan sama tak dalam ibadat? Ya, tak sama pastinya. Sangat tak sama. Tak sama. Mahu sama, tapi tak boleh sama. Kan bagus kalau aku dapat kekuatan macam tu, nak sembahyang sunat banyak-banyak, dapat sekian. Tapi boleh tak boleh buat. Boleh buat separuh je. Itu pun punya dahsyat, bukan main. Orang nak puasa susah, nak ibadah susah, nak pergi haji susah, nak pergi umrah kan. Tapi dah tak boleh buat apa, dah tua dah. Apa kita boleh buat? Yang ini. Ketika kita sihat, pulun habis-habisan. Nanti sampai usia tua kita, sampai usia kita penat kita dah tak dapat buat apa-apa lagi, namun pahalanya sama juga. Itu maksud yang pertama. Adapun maksud yang kedua ialah Allah hina kepada manusia-manusia yang tak patuh perintah Allah Subhanahu wa taala, yang langgar perintah Allah, yang banyak bermaksiat kepada Allah, yang tak ikut segala yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang yang sehina-hinanya, asfala safilin, illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan mereka, siapa mereka? Orang-orang yang siapa mereka tu? Yang beriman tadi tu. Mereka iaitu orang-orang yang beriman tadi tu beramal as-salihat. Banyak. Amal soleh tu banyak. Bukan satu amal soleh, tapi banyak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sentiasa menyebutkan amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat. Gandingan ini Allah Ta'ala sentiasa iringkan dalam Al-Quranul Karim, memberi isyarat kepada kita bahawasanya iman itu bertambah dengan amal saleh. Iman itu, amanu kan iman, wa amilus salihat, amal saleh. Jadi iman itu bertambah dengan amal saleh. Satu. Yang kedua, iman adalah hati, amal saleh luaran. Tak cukup mendakwa dirimu beriman kalau tak diterjemahkan dengan perbuatan zahir amal saleh. Maka iman, amal saleh. Iman, amal saleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman dulu baru amal ke, ataupun amal dulu baru iman? Kita percaya Allah Ta'ala dulu ke baru nak beramal? Ataupun kita beramal dulu baru kita percaya pada Allah Ta'ala? Ya, iman dulu. Yakin baru dapat beramal. Orang tak yakin Allah Ta'ala itu wujud, tak mungkin dia beramal. Orang tak yakin Allah Ta'ala itu memerhati, tak mungkin dia beramal. Kalau dia tak yakin adanya akhirat, tak mungkin dia beramal. Kalau dia tak yakin sekian, mana mungkin dia sekian? Itu. Jadi iman dan amal. Namun, walaupun nampak pada zahirnya iman dulu beramal, tapi sebenarnya ia adalah serentak. Ini adalah satu proses untuk kita pembelajaran saja semata-mata. Hakikatnya dia datangnya serentak. Dia bukannya yakin beramal. Bukan gitu. Dia adalah sebenarnya serentak. Iman, amal, iman, amal, iman, amal. Cuma dalam ayat ni disebutkan
amanu wa amilus solihat. Sebab memang kita, mana boleh kita sebut serentak amanu wa amilus solihat, dia memang sesuatu amanu wa amilus solihat. Sebenarnya dia serentak. Iman dan amal mestilah dia jalan serentak, seiring, mesti jalan sama-sama. Maka hanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah orang yang tidak akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala dengan serendah-rendah punya maqam, serendah-rendah punya tempat. Falahum, maka mereka itu ajrun ghairu mamnun, tidak akan mendapat pahala yang tidak terputus sampai bila-bila. Ni ada soalan daripada TikTok. Jika seorang Muslim itu berkata, jika seorang Muslim ada tattoo, adakah solatnya sah? Solat bagi orang yang ada tattoo sah? Sah, tak ada masalah. Namun dalam usaha untuk menghilangkan tattoonya kalau mampu. Kalau tak mampu, yakni dengan sehingga memudaratkan diri, itu bahkan tak wajib hilangkan kalau sehingga memudaratkan diri. Sebab setahunnya kalau nak hilangkan tattoo ni mesti kena, sebab di dalam kan, nak hilangkan tattoo ni kena tangan, maksudnya kulitnya mesti disakitkan, yakni dengan kenapa sangkut? Jadi kena mungkin disakitkan apa semuanya, itu dah termasuk dalam memudaratkan diri. Maka itu tak ada keperluan ke arah itu. Maka boleh saja sembahyangnya sah. Sambung. Ayat yang ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatkan engkau berdusta ba'du biddin, selepas dengan hari pembalasan. Ni ada tafsiran betul tak tu? Dua buku terjemah betul tak? Semata. Tak ada terjemah, mesti ada. Okey. Nak tengok apa terjemahan Melayu tepatnya ni. Sebab saya punya tafsir bahasa Arab full. Ayat yang ke-7. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa lagi yang menyebabkan mereka mendustakan engkau, ya Muhammad, setelah mereka dah tahu keterangan-keterangan tentang hari pembalasan? Inilah soalan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir berkenaan dengan penjelasan-penjelasan tentang hari akhirat, tentang penciptaan diri sendiri, tentang kehebatan Allah Ta'ala di situ, tentang kekuasaan Allah Ta'ala di sini, yang bahkan yang semua mereka nampak itu dah ditunjukkan terang-terangan, tapi tetap mendustakan. Itulah makanya hidayah itu bukanlah sesuatu yang terlihat di zahir, tetapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba pilihan dia. Hamba-hamba pilihan dia. Nampak mata zahir, tak mesti beriman. Kalau tak, orang pertama beriman dengan Firaun adalah orang pertama beriman dengan Musa adalah Firaun. Tak cukup ke dengan belahan laut? Tak cukup. Tapi Firaun tak beriman juga dengan Nabi Musa AS. Bahkan ketika nak ditenggelamkan itu, nak tenggelam dah Firaun, kata apa? Firaun, Nabi Musa, tolong aku. Apa yang diminta oleh Firaun kepada Nabi Musa? Tolong dia. Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, kalaulah Firaun itu minta tolong kepada aku satu kali, aku pasti bantu dia. Tapi dia minta tolong pada engkau, maka tenggelamlah dia. Macam mana nak minta tolong pada Allah Ta'ala, dia tak kenal siapa Allah? Adakah itu kali pertama dia nampak Nabi Musa punya mukjizat?
Abu Jahal, Abu Lahab, dan semua seumpama dengan keduanya, adakah kali pertama melihat kepada mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak. Bukan kali pertama, itu dah berapa kali. Dalam kitab Wasail Wusul ialah Syamil Rasul yang saya terjemahkan tu, nanti tuan pun akan sampai kepada satu part, ada satu orang musyrikin tanya soalan kepada Abu Jahal. Wahai Hisham, nama dia kan Hisham sebenarnya, Abu Jahal nama dia Hisham. Wahai Hisham, apakah pendapatmu tentang Muhammad? Adakah dia seorang pendusta? Apa jawab Abu Jahal? Wallah, demi Allah, dia bukan seorang pendusta, bahkan dia seorang yang sebenar-benarnya. Full stop. Macam mana Abu Jahal boleh jawab macam tu, sedangkan dia adalah yang paling nak Nabi kena macam-macam? Hidayah. Hidayah. Itu namanya hidayah. Sesuatu yang ada di tangan Allah, yang dia nak beri kepada siapa, dia akan beri kepada sesiapa. Walaupun begitu, apakah kita melihat, kalau macam tu, aku tak payah lagi majlis ilmu, tak payah. Sebab apa? Dengar ceramah macam mana sekalipun, hidayah tak diberi, tak diberi juga. Tak boleh begitu. Tak boleh begitu. Asbab. Ini orang kafir. Kita orang beriman. Apa gunanya namanya orang beriman? Kita ni orang beriman, mukmin, ada iman. Bukti iman apa? Janganlah sama macam orang kafir. Orang kafir yang begitu kata-katanya itu masuk akal pada mereka, namun bukan kafir. Kita orang beriman yang kata begitu. Kalau tak, apa makna iman yang ada dalam hatimu? Kita cari. Dapat hidayah dari Allah Ta'ala itu adalah bahagian daripada kesyukuran. Belum dapat hidayah, dia cari lagi. Hidayah itu kan adalah satu barang berharga, bernilai. Kan tak masuk di akal, dah tahu barang tu bernilai, depan mata ada, yang tak ambil. Itulah hidayah bagi orang beriman. Bagi orang-orang yang tak beriman, mereka tak nampak itu adalah satu belian. Orang yang tak beriman, mereka nampak batu saja. Kita ada iman, nampak itu berlian. Ambil, kita bernilailah harganya. Kita biarkan dia. Wala'iyadzubillah min dhalik, rugilah kita. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim, yang paling adil, yang paling bijaksana? Memang Allah Ta'ala sebaik-baik hakim, sebijak-bijaknya, seadil-adilnya. Hikmah, kebijaksanaan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sang mempunyai hikmah, hakim, dan memberikan hikmahnya kepada yang dikehendaki. Yu'til hikmata man yasha. Kata Allah Ta'ala, dia, yakni Allah, memberikan hikmah, kebijaksanaan, man yasha, siapa-siapa yang dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmah, siapa-siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sebab hikmah ini sesuatu yang bukanlah hanya semata-mata bijak. Hikmah bukanlah sesuatu yang namanya bijak, tetapi sesuatu yang kita kata halus sekali cara fikir ataupun cara tindakan ataupun cara percakapan orang-orang yang punya hikmah. Itu hikmah bukan sesuatu yang kita boleh tampak macam bijaknya dia, mesti dia banyak hikmah. Tak. Hikmah itu adalah himpunan daripada sifat-sifat mahmudah. Sabar pun hikmah, redha pun hikmah, syukur tu hikmah. Semuanya terhimpun dalam hikmah. Hikmah ini besar, hikmah ini luas. Sebab itulah siapa-siapa yang diberikan hikmah, dia diberikan kebaikan yang sangat-sangat banyak. Jadi pada ayat ini, alaihissallahu biahkamil hakimin, segala sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu terkandung dalam diri Allah, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di sini dalam hadis baginda Nabi, man qara'a wattin ila akhirha falyaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Ini hadis, barang siapa yang membaca surah At-Tin sampai akhir, dibaca hujungnya,
bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Nah, kita dah baca kan? Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Kita sendiri jawab, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Maksudnya, bala, ya, wa ana, dan aku, ala dhalika, atas demikian itu, yakni ya, ayat yang ke-8 tu kan Allah Ta'ala tanya, adakah bukan Allah Ta'ala itu sebaik-baik hakim? Kita jawab, ya. Dan wa ana ala dhalika, dan aku ini minasyahidin, menyaksikan betapa Allah Ta'ala itu memang maha hakim, memang maha bijak, memang maha adil. Itu Nabi ajar kita jawab itu. Memang sebahagian ayat dalam Al-Quran ni banyak tempat yang kita disunatkan untuk jawab. Contoh surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah memuji nama Tuhanmu yang maha agung. Kita pun subhana rabbil azim ataupun wa bihamdih. Kita baca surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, pujilah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Kita pun subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdih. Dan banyak ayat dalam Al-Quran Karim, termasuk ayat ini, surah At-Tin, hujungnya kita baca bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Nanti pada wallahu a'lam bishawab, kita akan sambung kejap lagi dengan hadis Arba'in Nawawi, hadis yang ketiga insya-Allah. Dan ini pada minggu hadapan kita akan masuk surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Wahyu pertama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan kupas, dan surahnya panjang. Saya ni pula suka cakap panjang, padahal cakap tak ada faedah pun, tapi kita harap moga-moga ada sedikit manfaat. Jadi surahnya panjang, kita akan kupas satu persatu. Supaya kita kan banyak baca surah-surah pendek dalam kita punya sembahyang. Jadi bila kita baca ni, kita fahamlah. Nanti kejap lagi, oh rupanya antara cerita pasal ni, Allah sebut pasal yang ini, oh rupanya kenapa ini disebut, rupanya hikmahnya sekian. Jadi kita punya sembahyang tu jadi lama lah pada satu surah tu. Ini kan untuk sembahyang tahajud punya modal. Jadi tuan-tuan nanti baca malam ni, Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak. Jadi kita tahu dada siapa yang dilapangkan, kenapa nashrah kami lapangkan, apa yang membuatkan Nabi sempit dada, sekian. So kita tadabbur kepada kita punya sembahyang. Jadi sembahyang kita hanya baca surah Al-Ikhlas saja, tapi punya panjang. Sebab apa? Kita faham, kita hayati, kita tadabbur, kita seronok, kita menangis, takut berhimpun dalam satu situasi, yang ini dalam as-salah. Nurul Nabilah Abdul Razak, seandainya kita kenal seorang tua yang lebih 65 tahun yang masih tidak salat, tak puasa Ramadan, apa yang boleh kita buat selain berdoa Allah beri dia hidayah? Ajak dia, akhlak dengan dia, akhlak yang bagus, berdakwah pada dia. Orang tua yang kita boleh kongsi dengan dia tentang kelebihan-kelebihannya. Orang-orang yang dah umur lebih 40-an, ini antara yang diajar oleh fiqh dakwah Nabi. Orang yang lebih 40-an, 40 ke atas, banyakkan sesuatu yang menambahkan harapan dia berbanding sesuatu yang menakutkan dia. Itu fikih dakwah. Contoh dia ni, Haji umur dah 65 tahun tau. Kalau terus macam ni, neraka lah tempat dia. Kalau macam tu, memang terang-terang tak sembahyang. Kalau begitulah kita punya kata-kata, memang dia takkan sembahyang punya. Haji umur 65 tahun, tak tutup aurat lagi memang neraka manggil lah. Kat kubur nanti saya tak tahu macam mana nak jawab. Memang begitu, sampai kematian tak tutup aurat dia. Atau mungkin bahasa saya tu agak kasar. Mungkin ada seseorang yang guna ayat lembut tapi macam ni, maksud dia pedas, tapi dia punya haji ataupun hajah lah. Hajah ni umur 60 tahun dah tahu, tak semayang, tak puasa. Hajah tak takut ke kat kubur kena seksa? Tak takut ke nanti malaikat maut datang, Hajah tak sempat taubat?
Tak takut ke nanti kat kubur sana macam mana apa-apa? Anak-anak tolong macam mana anak-anak tolong? Macam mana kat padang mahsyar nanti? Hajat tak takut ke benda-benda macam ni? Dia, kalau dengar macam tu, dia jumpa dengan kita, ataupun dia akan jawab balik, jawab apa tau? Dia akan jawab, dah macam ni dah, aku boleh buat apa? Dah tua dah. Biar je lah. Yang macam tu dah hidup aku. Satu. Kedua, mereka mungkin akan jawab, dah hidayah tak sampai lagi. Allah Ta'ala yang buat aku macam ni. Tak hadap je lah. Yang ketiga, dia balas kita balik. Apa kau nak sibuk? Pasal kau nak sibuk sangat hidup aku ni? Kau ikut hidup kau kubur kau, aku bawa aku. Kubur aku. Dia dah tua. Tapi, fikir dakwah adalah bila mana kita mengajak orang yang umur 40 ke atas ya. Sebab itu, bila yang bertanya kepada kita tu umur budak-budak dengan umur orang-orang yang dah lebih 40-an, tu jawapannya tak sama, walau soalannya sama. Kalau yang tanya tu pula jenis orang yang rajin majlis ilmu dengan orang yang tak rajin ke majlis ilmu, jawapan pun tak sama, walau soalannya sama. Daripada satu orang yang sama, jawapan takkan sama melihat kepada siapa yang bertanya. 40-an ke atas, Nurul Nabilah Abdul Razak, semua lebih kepada harapan. Contohnya, jom kita semayang. Yalah, sebab semayang ni hati tenang. Kita semayang ni hati kita rasa seronok. Tak apalah, pelan-pelan lah kita. Tak apa, okey je insyaAllah. Nanti kalau semayang ada 5 waktu, kita semayang subuh dulu. Nanti kita larat sikit, kita nanti ajar semayang dengan saya sama-sama. Itu dia ke arah situ. Dia bukan ke arah macam tadi. Walaupun lembut tadi tu, dia macam lembut dah tu. Tapi dia punya inti tu agak macam menakutkan. Yang ini tak. Lembut juga. Dan intinya tu memberi harapan. Tak apa, pelan-pelan kita, insyaAllah, walaupun umur 60 lebih, insyaAllah Allah ada peluang banyak lagi. Jangan risau, Allah Ta'ala tu baik. Tak apa, yang lepas tu biar lepas. Sekarang ini kita cuba. Dia tak mau, dakwah lagi. Dia tak mau, doa lagi. Dia tak mau, cuba lagi. Sampai bila? Sampai kita dan dia mati-mati. Sampai kita dan dia salah seorang mati. Itu orang yang sambung pula. Kadang-kadang pemergian kita yang kita jujur untuk menegur dia membuahkan hasil pada dia sesuatu yang kita tak terjangkau di fikiran kita. Hidayah kan milik Allah Ta'ala. Kita tinggal jujur buat kerja saja. Tinggal jujur buat usaha dakwah tu, biar jujur. Jujur tu maksudnya hati kita memang betul-betul nak tolong dia. Satu masa pasti keberkesan pada dia. Pasti. Isteri pada suami, suami pada isteri, guru pada anak murid, kawan pada kawan, jiran pada jiran. Kalau hati kita jujur nak membentuk dia, satu masa pasti berhasil. Tak ada tangan kita, di tangan orang lain. Pasti itu, insyaAllah. Yakin saya. Bukan saya yakin sebab saya bagus sangat, bukan kita ni macam dah tua sangat nampak semua benda, tak. Itu jaminan daripada guru-guru kita itu. Kalau hatimu jujur dalam memberi kesan, dalam memberi kebaikan pada orang, pasti akan berhasil, walaupun bukan sekarang. Satu masa, insyaAllah. Nah, sambung. Hadis Arba'in Nawawi. Memang 10-10 ngamal tu. Kita habis 10-40, setengah jam. Satu hadis, setengah jam. Hadis tak seberat ayat Al-Quran. Hadis ringan saja. Berat juga, tapi tak seberat Al-Quran. Sebab itu Quran kita 40 minit. Mungkin kat sejam. Tapi kalau hadis, kita setengah jam, satu hadis, okey dah. Pelan-pelan. Ni pun malam ni. Cutinya hari ni saja. Siapa yang cikgu tu, mungkin cuti lagi. Yang tak berapa nak cikgu tu, besok kerja. Tapi kat madrasah kami, cikgu tak cikgu, tak cuti. Kita madrasah. Antara hadis dengan Quran wajib dahulukan apa? Antara hadis dengan Quran wajib dahulukan yang mana? Untuk orang baru belajar agama, dua-dua, jalan serentak.
Sebab itu adalah sumber. Itu adalah sumber. Dua-dua belajar. Mana ni kita masuk hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, nafa'ana Allah bi wa bi'ulumi fid darin. Tafsir dan tadabbur mana perlu didahulukan? Tafsir dan tadabbur mana perlu didahulukan? Kedua-duanya serentak. Tafsir, tadabbur, dia jalan sama-sama. Tafsir dan tadabbur memanglah dua makna yang berbeza, dua ilmu yang berbeza. Tapi hakikatnya dia berjalan seiringan. Itulah tafsir dan tadabbur sekali. Tak mungkin seseorang itu masuk kelas tafsir tapi tak tadabbur. Mesti masuk kelas tafsir dan tadabbur. Kecuali kalau kita ni baca tafsir kita seorang-seorang. Itu baru kita baca tafsir seorang-seorang. Tapi jangan. Al-Quran ni adalah kalam tinggi. Kita mesti kena belajar sama-sama. Dengan bahasa yang dipermudahkan untuk orang-orang awam macam kita. Nanti kita akan pergi kepada yang level yang lebih-lebih tinggi lah. Begitu. Saya bukan ulama tafsir. Tapi apa-apa yang faham-faham sikit-sikit daripada apa yang kita belajar daripada guru-guru kita, dikongsi kepada tuan-puan. Nanti tuan-puan belajar lebih lagi lanjut kepada yang lebih mendalam. Lebih mendalam tu bukan lebih deep, bukan lebih mendalam macam fardu kifayah, tidak. Tapi lebih yang membuahkan hasil pada hati. Dengan saya ni, hatinya tak terkesan. Sebab yang bercakap ni pun biasa saja. Tapi mungkin dah terbuka sikit, pemahaman sikit. Nanti pergi kat ulama-ulama, pergi kat wali-wali, orang-orang saleh. Nanti hati-hati tuan-puan akan terbuka luas. Nanti dia akan masukkan pelbagai hal-hal yang sepatutnya begitu. Kena pergi. Kita sambung. Hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma meriwayatkan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang menceritakan berkenaan dengan apa kita kata rukun Islam. Hadis berkenaan dengan rukun Islam. Sebentar ya. Minum dulu ya tuan-puan. Malam ni saya tak dapat kopi ni. Biasa saya minta kopi-kopi ni, insyaAllah dapat. Tapi saya kalau minta kopi pun biasa-biasa je. Pistachio. Biasa-biasa je. Cappuccino. Tak susah-susah pun. Matcha strawberry campur kafein. Apa-apa aja dia punya menu-menu di kedai-kedai kopi ni. Serabut saya dia buatnya. Kadang-kadang pergi ke kedai kafe, orang nak belanja. Ustaz, jom kita pergi Zeus Coffee. Kenangan, Zeus, apa lagi? Basbek. Ni tempat-tempat orang biasa belanja ni. Gitu. Jom, saya nak order apa? Saya takkan order lain kecuali double chocolate.
double chocolate, as blended. Biarlah orang lain nak cakap apa pun, biarlah orang lain cakap, Ustaz tak nak try ke? Matcha strawberry. Lantak awak lah air hijau tu. Tak nak order ke? Pistachio, coffee latte, macaroni, semua saya memang tak try. Bagilah free. Chocolate Belgium. Tengok kat Amal ni. Mentang-mentang hari jadinya, mention ya. Mesti dapat kek tu. Kek coklat Belgium. Memang tak pandai-pandai. Belanjalah free pun. Saya tak minum. Tak biasa minum kopi-kopi yang itulah. Biasa kita minum air qahwah. Qahwah, zanjabil. Menekan-nekan. Kembali. Menekan-nekan ya. Biasa kalau minum kopi, saya hanya minum kopi zanjabil. Qahwah zanjabil. Qahwah zanjabil tu maksudnya kopi halia. Itu saya minum. Dulu, masa mula-mula sampai tarim, ni dah cerita tarim pula lah. Yalah tuan-puan mungkin dah mengantuk dah waktu ni. Pukul 10.20. Ini mata-matanya sudah juling. Jadi kalau kena cerita-cerita sikit baru masuk hadis. Kalau cerita langsung ni, nampak ni dalam GM ni, nampak 21 orang ni. Saya rasa 3 orang je yang wujud ni. Yang lain tak tahu apa cerita ni. Yang lain 3, 4, 5 orang rasanya ada ni. Yang lain tak tahu apa cerita ni. Mungkin sambil-sambil baring tu. Jadi, okey lagi saya. Okey. Ada. Yang dekat TikTok pun bukan boleh tahan juga ramai. Tapi, tak tahulah. Moga-moga adalah dengar-dengar sikit insyaAllah. Masa mula-mula saya sampai tarim 2012 ya. Sampai. Jadi, kita pun Masya Allah lah. Seronok lah. Di sana apa semuanya. Lepas sampai dalam majlis. Setiap kali majlis, air itu mesti wujud. Tak pernah lagi majlis, tak ada air itu. Tak ada. Mana-mana majlis, mesti ada air itu. Nah, Masya Allah. Lepas tu, saya mula-mula minum tu air kopi. Dalam tu ada halia. Dan sangat-sangat pekat halia tu. Masya Allah. Kita minum saja, saya punya mata ni dah macam, Masya Allah. Adakah sebegini hebat? Dah lah. Biasa kita minum kopi tu kopi biasa lah. Kopi biasa. Ini kopi ada halia. Ya Allah. Dia punya pekat ni. Kopi tu adalah pekat. Halia tu pekat lagi. Macam minum air halia betul. Ini bukan sendawa dah ni. Ini memang dalam badan saya dah tak ada angin langsung lah. Memang dah terkeluar semua angin-angin semua. Memang dahsyat tu dia punya halia punya tempat. Tapi sangat sedap. Percayalah. Siapa-siapa pergi tarim, memang sangat sedap. Dah terkenal dia tu benda tu. Memang sangat sedap. Dia mula-mula je. Tapi lama-lama dia rasa macam sedap betul lah air dia. Sedap kan fakirah kan. Benda tu sangat sedap. Jadi di minum tu, jadi lepas tu kita nak lagi. Tapi dia kadang-kadang ada orang buat dia terlalu manis. Ada orang buat dia okey saja. Jadi memang sangat sedap. Itu je kopi saya minum. Kopi yang lain, matcha strawberry ke, pistachio, macaroni, matcha love tu, I'm sorry, not my taste. Macam orang nak sangat dia minum. Okay. Ini kita minum air biasa saja. Kita orang-orang biasa je. Saya baru baca buku Saya Teh Susu Bila Orang Pakistan Datang Rumah Untuk Khidmat. Betul, teh susu yang ada halia pun ada juga. Kopi bunga lawang sudah. Saya tak tahu kopi bunga lawang. Macam-macam lah. Saya baru baca buku 360 nasihat. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Tapi buku tu saya bukan tulis. Saya susun aja. Saya tak menulis buku. Saya tukang susun buku. Air pelik-pelik mahal sangat. Ya. Betul. Kadang-kadang mahal betul lah. Mahal betul. Pelik-pelik je. Dia kadang-kadang mahal tu satu sebab bukan air tu. Sebab tempat tu. Dia kopi tu pula. Kopi yang ada nama kan. Ada brand kan. Dia mahal lah. Semalam saya baru duduk dekat hotel malam tadi. Lepas tu tengok dia punya nasi goreng kampung. Saya tengok dalam menu tu
konon-konon nak makanan hotel, mengada-ngada malam-malam. Bukannya nak beli luar bungkus-bungkus, mengada-ngada nak beli makanan hotel, acah-acah datuk itu. Sekali tengok menu, nasi goreng kampung yang paling biasa punya RM31. Dia pakai minyak tu, minyak apa ya? Sampai RM31 tu. Agak-agaknya digoreng tu memang digoreng menggunakan kayu atau menggunakan kuali yang diperbuat daripada barang-barang syurga ke agaknya. Allah. Begitulah jadi. Okey, sudah. Yang lain kita dah, biasanya semua dah kembali kepada pangkalan jalan. Kita balik kepada pelajaran hadis. Dia pelajar-pelajar di madrasah saya pun kita budak kita buat. Ni mata-mata ni semua sudah mata-mata mengantuk semua ni. Jadi mata-mata yang dah macam dah tumbang-tumbang, kita cerita-cerita sikit, dah segar-segar sikit, nanti masuk balik. Kena ketuk balik, kena tu balik. Kalau kita cerita macam tu, kalau kita macam tu saja, budak-budak ni semua tidur, terutamanya pelajar-pelajar perempuan ni. Pakai niqab semuanya. Mata-mata macam buka tapi juling. Mereka kan pakai niqab. Saya tak nampak muka mereka, tak nampak muka budak-budak ni. Macam segar, mata juling. Bila tak pelajar, apa pasal mata ni macam pelik sangat, dia hadap mana ni, mata juling, ngantuk rupanya, dia mengantuk. Pelajar lelaki, dia tak boleh nak buat apa-apa. Tapi pelajar lelaki ni satu, saya tak tahu dia orang mengantuk tak mengantuk. Mata dia tak berkelip. Mata budak-budak lelaki tak berkelip. Kalau tak berkelip mata lelaki-lelaki itu, fahamlah saya bahawasanya dia sedang mengantuk. Kalau mengantuk memang nak kena lah. Nak kena. Tapi tuan-puan ni saya tak boleh buat apa-apa. Sebab tuan-puan semuanya online. Macam mana saya nak rotan. Macam mana saya nak ketuk. Macam mana saya nak tengok muka. Nampak nama je semua. Syafiq Sani, Rosyairi, Juhamali, Halimah. Semua nama-nama je saya nampak semuanya. Apa saya boleh buat? Khusyuk kan Prof? Khusyuk. Tu bukan khusyuk tu Prof. Tu bukan khusyuk tu. Itu pun nak kena ketuk kepala. Bismillah, kita masuk hadis. Hadis malam ni agak ringan sikit babnya, tapi ada satu rahsia daripada hadis ni kita nak cerita bersama insya-Allah. Kata baginda Nabi, bunyal Islamu. Islam itu dibina atas 5 perkara. Yang ni 5 asas untuk Islam itu tegak. Sebab bunya itu kan dibina. Nabi menggunakan istilah binaan. Bila binaan, dia mesti kena ada tapak dia, dia kena ada tiang-tiang dia, dia ada asas-asas dia. Dan sekuat mana asasnya itu, maka sekuat itulah binaan itu. Selemah mana asasnya, maka bangunan itu pun selemah asas itu. Maka Islam adalah sebuah bangunan. Islam tu adalah sebuah bangunan. Asas ataupun kita kata tapak bawah kepada Islam itu ialah 5. Sebelum itu, kita terjemahkan dulu apakah makna Al-Islam. Al-Islam dari segi bahasa bermakna al-istislam wal-inqiyad, yakni penyerahan diri, serah diri. Itu Islam. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Maksudnya aslama, serahkan diri. Muslim, orang yang menyerahkan diri. Itu maksud Islam dari segi bahasa. Dari segi istilah, dari segi hukum syarak, Islam ini bermakna al-istislamu wal-inqiyadu lil-ahkam syar'iyyati, menyerahkan diri terhadap hukum hakam syarak. Allah kata wajib solatlah. Allah kata kena puasa Ramadan, puasalah. Haram makan itu, haramlah dia. Sah yang itu, sahlah dia. Tak boleh yang ini, tak bolehlah dia. Yang itu wajib, itulah wajib. Orang yang betul-betul Islam, maknanya dia betul-betul mempraktikkan apa yang dilarang, itu ditinggalkan. Apa yang ditegah, apa yang disuruh, itu yang dilakukan. Itu adalah Islam. Sebab itulah
namanya Muslim adalah sesuatu yang berbentuk penyerahan diri penuh kepada yang mewujudkan hukum itu, yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam bermaksud menyerah diri. Tak Islam namanya kalau melawan hukum. Kata haram, orang yang Islam dia tak kata kenapa dengan haram? Kan boleh. Kenapa wajib? Benda tak payah buat pun tak apa. Itu bukan Islam namanya. Sebab Islam, baik wahai Allah, marhabat wahai Allah, baiklah, okey, saya dengar, saya taat, saya patuh. Itu maksudnya Islam. Serahkan diri. Betul-betul penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah Al-Islam. Dalam Al-Quranul Karim, ketika ada dialog di antara Nabi Sulaiman dan juga Ratu Balqis. Kan Ratu Balqis mempunyai istana yang tersendiri di kota Sabak, Yaman. Kemudian tak beriman lagi masa tu. Kemudian Nabi Sulaiman pun menunjukkan kehebatan baginda dengan dipindahkan istananya sekian kan. Last sekali apa kata Ratu Balqis? Aslamtu ma'a Sulaiman. Aku Islam bersama Sulaiman. Yakni aku menyerahkan diriku kepada Sulaiman. Maksudnya masuk Islam. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Kata Ratu Balqis, aku serahkan diri aku kepada Sulaiman kerana Allah Tuhan sekalian alam. Jadi itu adalah Islam. Serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sini bunyal Islam wa ala khamsin. Binaan ataupun Islam itu dibina atas dasar 5 asas, 5 hal, 5 pondasi, 5 foundation, 5 tapak kukuh. Ada riwayat khamsatin, ada riwayat khamsin. Bunyal Islam wa ala khamsatin. Bunyal Islam wa ala khamsin. Dua-dua ada riwayat tersendiri. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Penyaksian. Syahadah ini tuan-puan, dia dalam bahasa Arab, kalau kita panggil syahada, iaitu maksudnya menyaksikan. Menyaksikan. Tahu tak menyaksikan? Saksi. Tengok. Tapi dalam bahasa Arab, kalau tengok, sebenarnya ada satu kalimah lagi yang lain. Ada lagi beberapa kalimah. Iaitu, ra'aitu, aku melihat. Atau, nazartu, aku memandang. Jadi, melihat juga. Habis tu, syahadah ni, maksudnya kan, melihat. Menyaksikan. Menonton. Jadi, apa bezanya dengan nazartu? Kenapa tak sebut an-nazaru alla ilaha illallah ataupun ar-ru'yatu alla ilaha illallah? Kenapa syahadatu alla ilaha illallah? Sebab syahadah, penyaksian ini, kalimah syahadah itu bermaksud menyaksikan pakai hati. Kalau an-nazaru dengan ar-ru'yatu, melihat menggunakan mata ini. Tetapi kalau syahadah penyaksian adalah menggunakan qalbun, menggunakan hati. Jadi, sini bila mana kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Nabi menyebutkan kalimah syahadah adalah yang diingini adalah hati itu betul-betul mentauhidkan bahawa tiada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Yakni syahadah, asyhadu, aku menyaksikan, iaitu aku meyakini, atau aku beriktikad, atau aku berpegang, atau hatiku itu. Itu maksudnya syahadah. Sebab itu dia letakkan kalimah syahadah, menyaksikan pakai hati. Sebab itu adalah akidah, itu adalah iman. Itu adalah iman. Tauhid yang sebenar adalah penyaksian pakai hati. Jadi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bila seseorang itu nak masuk Islam, inilah yang dia perlu untuk kita dilafazkan.
bukan sekadar dilafazkan, tapi difahamkan oleh dia yang tukang mengucap tu, mesti dia kena faham apa yang dia ucapkan. Aku beriman, aku menyaksikan tak ada Tuhan kecuali Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Dan dia mesti yakin dalam hati dia, dia lafazkan lidah, kemudian nanti lepas tu dia beramal dengan amal salih. Maka cukuplah dia punya syurut ataupun syarat untuk memeluk agama al-Islam. Kalimah syahadah dilafazkan, hati meyakini, nanti selepas itu pelan-pelan untuk beramal tuntutan agama, tuntutan syahadah, sembahyang, puasa, tutup aurat, halal haram dan sebagainya. Itu satu. Itu asas yang pertama, syahadah. Yang kedua adalah wa iqamus salah, mendirikan as-salah, yakni memelihara sembahyang dan menunaikan hak-hak sembahyang pada waktunya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, adab-adabnya, sunat-sunatnya, sehingga sembahyang itu membuahkan hasil kepada orang yang mendirikan salat, iaitu apa hasilnya? As-salah tanha 'anil fahsya' wal munkar. Minimum hasil salat ialah, ini minimum, Allah sebut dalam Al-Quran, inna salata, sesungguhnya sembahyang itu tanha, mencegah seseorang itu daripada fahsya dan juga munkar. Perkara keji dan perkara munkar itu adalah minimum hasil salat. Maksudnya paling-palinglah solat kita buat tu, kalaulah kita tunaikan semua hak sembahyang, minimum hasilnya adalah kita jauh daripada maksiat. Itu minimum. Tapi minimum tu dah kita tak dapat sampai sekarang. Nah, itu minimum. Kita belum sampai kepada paling atas pun. Betul-betul syahadah Allah, musyahadatullah. Kita menyaksikan Allah dalam solat. Kita tak fahamlah benda-benda ni sebab kita tak sampai kepada atas lagi. Kita hanya akan faham yang kita rasa konon-konon kita faham, padahal kita tak faham pun. Kita rasa macam kita ada sesuatu. Kita ni adalah somebody, kita adalah someone, kita adalah ada something. Kita rasa kita macam pernah rasa sesuatu. Sebenarnya tak. Kita jangan tertipu tu semuanya. Kita orang biasa je tuan-tuan. Biasa sangat-sangat. Jangan beranilah mengaku kita ni mimpi itu, mimpi ini, rasa itu, rasa ini. Sehingga merasakan kita ni dah macam ada sesuatu dalam diri kita ni. Tak payah. Buang aja semua tu. Islam tak ke situ. Tariqah yang kita belajar ni bukan ke situ tujuannya. Bukan kita belajar tasawuf ni bukan ke situ perginya. Jangan tertipu itu semuanya. Itu adalah betul-betul kekosongan semata-mata. Sembahyang ni levelnya adalah minimum buat kita jauh daripada perkara munkar. Tuan-tuan tahu tak beza antara al-fahsya wal munkar? Kan dua-dua keji. Fahsya, perkara keji, perkara munkar, kan dua-dua maksiat. Kalaulah dua-dua al-fahsya wal munkar ni benda yang sama, kenapa Allah telah sebut dua kali? Sebab al-fahsya benda zahir, al-munkar benda batin. Jadi zahir dan batin, kalaulah sembahyang itu boleh mencegah dirimu daripada bermaksiat zahir dan batin, itulah minimum buah salat. Itulah minimum hasil salat yang bagus. Kalaulah begitu punya minimum hasil, agaknya bagaimanalah para awliya mencapai setinggi-tinggi punya hasil salat. Kita tak tahu kat mana. Yang paling bawah pun tak ada. Jadi tak perlulah kita perasan yang lain-lain tu lah ya. Kita kena sedar diri betul lah. Benda tu bukan level kita. Yang kita kejar adalah ini. Minimum punya salat, punya bawah. Yang itu kita dapat, yang Allah Ta'ala beri. Yang itu kita kejar, yang Allah Ta'ala beri. Kadang-kadang nak kejar yang ke atas, rupanya kita tersilap yang bawah ini. Sedap juga ya air tu . Apa tu? Oh, bagi kita air ni je. Air apa ni? Oh, bagi kita air ni je sedih. Bagi air kosong kat kita. Akhirnya saya dapat juga air kopi saya. Terima kasih. Ini air kopi. Jemput semua ya. Masya Allah. Sebab tak puasa kan. Tadi siang je puasa. Tuan-puan jangan macam-macam ya. Siang saja puasa. Sebab tu saya tak minum siang tadi. Menghormati tuan-puan yang puasa. Malam ni jangan ada yang puasa lah. Pelik benar puasa Nabi Daud pun.
Saya tak minum kopi kecuali yang ini. Okey, Prof. Alhamdulillah. Itu adalah makna as-salah. Kemudian sambung. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan az-zakah. Sama ada zakat harta ataupun zakat badan. Setidak-tidaknya zakat badan. Zakat badan. Apa itu makna zakat? Penyucian. Zakat maknanya penyucian. Harta. Penyucian harta. Yang kita miliki ni adalah harta. Maka harta itu perlu untuk disucikan, untuk dibersihkan. Bila mana harta itu perlu dibersihkan, tahulah kita bahawasanya adanya kotor. Zakat kan tujuannya untuk menyucikan. Kalaulah tak ada sesuatu yang kotor perlu disucikan, kenapa nak disucikan? Jadi, bila adanya hukum zakat, dan zakat itu termasuk daripada rukun Islam, makanya semua pemilikan kita perlu untuk disucikan. Kenapa? Sebab kotorlah. Kita ada harta, kita bayar zakat. Sebab dalam harta kita itu ada kotornya. Bila kita keluarkan zakat, asnaf dapat zakat kita itu, maka bersihlah duit kita, moga-moga. Kita zakat badan. Kita ini ada sesuatu yang kita perlu tunaikan haknya pada Allah. Maka ditunaikan dengan membayar zakat badan, zakat fitrah, maka moga-moga sucilah kita tu. Moga-moga. Kita tak kata confirm. Kita kata moga-moga. La'alla. Harapan kita tu begitu. Sama juga macam kita punya masa. Masa tu kan harta juga. Maka dalam masa yang kita diberi oleh Allah Ta'ala itu, sepatutnya kita gunakan untuk ibadat. Tapi kita gunakan banyak dengan bermaksiat, maka perlu suci tak? Perlu zakat tak harta masa? Tak pernah terfikir kita zakat masa. Tuan-puan, kita semua banyak fikir tentang zakat fitrah, zakat badan, zakat harta. Tuan-puan ada diberi masa? Selama ni tuan-puan dah hidup puluhan tahun, 40 tahun, 45 tahun. Tu kan masa semua tu. Tuan-puan kita semua ni dah tunaikan hak masa dengan betul ke? Kalau tak, kena zakat. Kena zakat harta. Nanti orang cakap, apa Ustaz mengarut malam ni? Nanti ada orang ambil rakaman video ni, nanti cakap, Ustaz tu siapa tu? Ustaz TikTok ni jadi mengarut apa semuanya. Nah, semua perlu kepada zakat. Yang ini dibicarakan oleh sebagian ulama yang menunjukkan bahawasanya setiap pemilik ataupun setiap yang diberi kepada kita itu perlu kepada az-zakah. Perlu kepada zakat. Apakah zakat bagi masa? Kejap lagi. Kemudian wa hajjil bait, haji akan bait, yakni menuju kepada Masjidil Haram. Orang-orang yang jemaah haji baru pulang, termasuklah Atik Syahriah yang biasa dengan kita, Mak Kak Amani, dan juga beberapa penaja yang menajak anak yatim Ar-Rashid, dan juga sebahagian daripada parent MTAR yang pergi ke haji, dan juga semua jemaah haji. Daripada semuanya, kita harapkan moga-moga mereka dikurniakan haji yang mabrur dan pulang dengan selamat fi khalil lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi haji tu maksudnya tuju. Haji tu maksudnya hajaj tu aku menuju. Itu maksud haji. Tuju ke mana? Masjidil Haram. Nah, pada bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah dan juga 10 awal Dzulhijjah. Habis sahaja hari wukuf di Arafah, apa semuanya, sempurnalah rukun haji. Kemudian nanti melontar kewajipan-kewajipan haji yang berbaki-baki itulah pada hari-hari tasyrik. Jadi ini adalah maksud haji. Bagi siapa yang mampu saja. Orang yang tak mampu, maka bukanlah Islam dia cacat. Islam dia tetap sempurna di level dia.
Nah, Islam tetap sempurna di level dia. Sebab dia tak mampu pergi haji. Haji ni bagi orang yang mampu. Mampu macam mana? Mampu untuk perbelanjaan pergi dan balik untuk diri dia, dan juga orang-orang yang dia nafkahi tu. Selama mana dia tinggalkan, mestilah mencukupi semuanya perbelanjaan tu. Kalau tak ada, tak adalah. Dan dia tak wajib pun untuk kumpulkan duit dia sampai dah dia nak pergi haji. Tak wajib. Kumpul duit untuk ke haji tu tak wajib. Kalau tiba-tiba dia ada duit sehingga contohlah nak pergi haji kena ada 30,000 contoh. Dan dia pun buat benda perniagaan apa semuanya, tiba-tiba ada betul-betul dalam 100,000. Dan belanja yang dia perlukan tu tak sampai pun, berada sekian-sekian, ada lebih 30k. Sekarang wajib pergi haji. Tapi kalau dia nak kumpul, aku nak kumpul juga sebulan, aku nak kumpul RM500, dan 5-6 tahun aku nak pergi haji, aku nak pergi haji. Kau kena. Nak buat, silakan. Tapi perbuatan itu tidak wajib. Tak wajib. Tapi dipuji tak? Dipuji, insyaAllah. Pahala ada? Pahala ada. Itu maksudnya benda hasanah je lah, benda bagus. Itu adalah haji. Dan bila seseorang tu pergi haji, nak tuju ke Masjidil Haram, agaknya dia nak tuju kepada mana? Orang pergi haji, Kaabah lah pasti. Syiar yang terbesar adalah Al-Kaabah.